Okey. Ada tak macam petua pantang larang masyarakat asli Selatan ni kalau tu nak turun ke laut, kena buat apa? Boleh kongsikan tak? Macam mana? Maksudnya kalau turun ke laut tu ada tak amalan-amalan pantang larang ke macam mana kan? Kalau sebelum turun ke laut tu ada tak macam ni tak boleh buat, pantang lah. Tu, salin salin dia pantang. Pantang lah. Pantang. Tak boleh keluar laut lah. Okey, lain okey lah okey. Memang berasal daripada Teluk Gabung Ya. Berasal dari Teluk Gabung Berapa orang cari mata sekarang ni? Sekarang lah. Kadang-kadang berdua. Tak, anak berapa orang? Anak 4. 4 orang Okey. Semua dah besar lah? Dah besar dah. Okey. Paling last tu 8 tahun. 8 tahun lah. Okey, itu je. Terima kasih pada Puan Saleha binti Yul Dol atas temu buah ni. Moga terus sihat dan dapat meneruskan kerjaya sebagai nelayan dengan baik dan terus berurusan dengan kami di sini. Terima kasih.